Suatu hari, dua orang pelajar lelaki kembali ke asrama selepas bercuti seminggu. Dia menganggap asrama baru itu adalah milik mereka. Tiba-tiba Ustaz menahannya dan menepuk bahunya. "Kenapa kamu ke sini? Ini bukan tempat kamu," kata Ustaz. Pelajar lelaki itu terkejut. Bukankah asrama ini milik mereka? Tapi mengapa terdapat pelajar perempuan di dalamnya? Mereka cuba memahami, namun tiada jawapan yang jelas. Sekarang ini pelajar-pelajar perempuan mereka menumpang bangunan untuk pelajar-pelajar lelaki di sana. Jadi kami berharap daripada tuan-tuan dan puan-puan terus menyokong kami dan terus bagi sumbangan kepada kami supaya kami dapat bina bangunan asrama dan pelajar-pelajar perempuan dapat menggunakan dengan segera. Pelajar lelaki yang sedang menumpang di masjid, mereka juga akan dapat berpindah ke bangunan untuk mereka.